Betul ke kalau jadi vegan ni boleh jadi kurus? Jawapan saya adalah ya dan tidak. Kalau anda jadi vegan, besar kemungkinan kalau sebelum ini anda makan semua, tiba-tiba anda menjadi vegan, besar kemungkinan pola pemakanan anda berubah, so berat badan anda juga akan berubah. Tapi bukan bermaksud vegan diet ini merupakan diet yang sebenarnya boleh menguruskan anda. Pertama sekali, ultra processed vegan food ini mempunyai banyak bahan-bahan kimia dan juga ia boleh menggemukkan anda dengan mudah. Benda-benda yang korang beli on the shelf, ultra processed vegan food ni, seperti nugget vegan, seperti drumette vegan, yang ini semua ultra processed food yang mempunyai chemicals dan kalori yang sangat banyak. Minyak-minyak vegan sebenarnya mempunyai fat content yang tinggi. Contohnya adalah seperti olive oil dengan coconut oil. Dia mempunyai fat content. Mungkin kalau dibandingkan dengan minyak-minyak lain, ia lebih sihat, tapi ia juga mempunyai fat content yang tinggi. Dan buah-buah seperti avocado mempunyai kalori yang sangat tinggi sebenarnya. So, kalau anda vegan diet dan anda mengambil smoothies dan anda rasa ia sihat, ya memang ia sihat, tapi ia tidak akan membantu anda kurus sebenarnya. So, kalau anda memilih vegan diet, berjaga-jaga sikit. Sebab bukan semua vegan diet boleh membantu anda kurus sebenarnya.